Owner-owner yang degil, kau hadam video ni betul-betul. Aku tak nak marah tapi memang nak kena marah. Nama saya Syed daripada Kunan Jaya. Yang first minyak hitam kurang lah. Lepas tu untuk full service. Selalunya bila saya servis 2K dia akan kurang daripada 500. Ada dalam 3-4 kali tukar minyak hitam lah. Y15 ni mileage 65,000. Tak sampai 100,000 lagi. 3 kali makan minyak hitam, 3 kali tukar, masuk 1 liter, keluar 500ml. Tapi owner tak bergerak, tak berganjak, degil, tak nak buat apa-apa, ego lagi. Tengok kesan dia apa dia enjin korang. Sekarang ni motor ni dah kena overhaul lah. Tengok kat bawah, enjin dekat belakang tengah pasang. Mari aku tunjuk korang apa jadi. Ni simptom dia, nampak? Belakang piston color apa? Color hitam. Bermaksud apa? Korang sebagai owner lajakkan kilometer. Sepatutnya tukar awal, korang lambatkan. Dua, pakai minyak hitam yang tak baik. Korang bermilih-milih untuk enjin korang. Tengok jadi macam mana. Bila piston hitam, bermaksud minyak hitam yang sama, yang kotor tu naik ke atas head. Bermaksud benda-benda yang bergerak ataupun berpusing boleh jadi dia cala ataupun makan. Bab minyak hitam saja. Nak degil lagi? Tengok kesan kepada blok korang sendiri. Tengok yang paling sadis sampai dia dah makan crank abang-abang. Sini, Pak, crank makan. Bila crank makan, bearing tak fit. Ni nampak, sepatutnya duduk sini. Bila tak fit, berbunyi. Bila berbunyi, bermaksud korang bawa dalam keadaan bunyi berancai. Ambil pengajaran benda ni. Jangan degil dengan minyak hitam. Patutnya daripada top set boleh jadi overhaul. Semoga bantu. Jumpa dah lagi di Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Bye-bye.